Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan nama saya TS Nur Fazila binti Ismail. Saya merupakan pensyarah program teknologi elektrik dari KV Batu Lancang. Saya Aniza binti Muhammad Arif, pensyarah vocational daripada Kolej Vocational Batu Lancang dalam bidang teknologi elektrik. Okey, sekarang saya akan memperkenalkan satu projek aplikasi yang telah kami bangunkan bersama-sama menggunakan platform Jetform dan juga penggunaan QR code untuk kehadiran pelajar dan juga para pensyarah. Seperti yang anda lihat, ini adalah antara satu permasalahan yang pernah dialami oleh mana-mana pihak ketika mengisi borang kehadiran secara manual, iaitu penggunaan borang. Yang pertama adalah dari segi penggunaan masa yang diambil adalah lebih lama apabila kita menggunakan borang secara manual. Dan juga kita kesukaran dalam membuat sesuatu analisis kehadiran, sama ada analisis secara mingguan, bulanan. Dan seterusnya adalah risiko untuk berlakunya kehilangan borang kehadiran. Kerana borang tersebut mungkin akan disimpan secara pukal, dan dari segi simpanan adalah tidak teratur disebabkan permasalahan yang saya sebutkan sebentar tadi. Disebabkan itu, kami telah membangunkan satu aplikasi iaitu dipanggil Smart Attendance Tracker. Pengambilan kehadiran secara digital, kehadiran pelajar ke kelas, kehadiran pensyarah ke mesyuarat dan juga kehadiran pelajar aspuri untuk para warden. Seperti anda lihat, ini merupakan satu ikon yang berada pada home screen telefon, sama ada di Android ataupun di iPad maupun desktop. Satu ikon pada ruangan home screen. Dia sama juga seperti yang kita beli pada ruangan App Store. Cuma design dan juga bentuk aplikasi ini sebenarnya terpulang pada admin, bagaimana mereka bentuk dipamerkan pada ruangan home screen. Pergi pada objektif, adalah menyebabkan kami mewujudkan aplikasi ini adalah pertama sekali adalah dari segi untuk meningkatkan kecekapan pensyarah itu sendiri dalam mengambil kehadiran pelajar secara digital. Jadi ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan 50% masa untuk dari segi pengambilan kehadiran pelajar berbanding kaedah secara manual. Kemudian pensyarah itu juga dapat data kehadiran pelajar adalah lebih tepat dan juga lebih sistematik. Dari segi kos pula adalah lebih rendah. Sesuailah dengan keadaan sekarang yang mana kita menggalakkan paperless. Kemudian dari segi kehadiran untuk mesyuarat, ahli mesyuarat, jadi pengerusi akan dapat mengesan kehadiran ahli mesyuarat lebih awal sebelum kehadiran bermula. Jadi jika ada pengganti, jadi pengerusi akan dapat mengetahuilah secara lebih awal. Kemudian untuk para warden, pihak warden dapat mengesan kehadiran pelajar aspuri ke kawasan asrama lebih awal, dapat memantau dengan lebih baik sama ada pelajar tersebut telah berada di asrama maupun masih berada di luar. Kemudian dari segi penyimpanan data pula adalah lebih selamat, lebih lama. Dan juga ia juga dapat memudahkan mana-mana pihak berkepentingan untuk akses data tersebut. Wujudnya aplikasi digital ini, kami telah mengenal pasti beberapa permasalahan, antaranya yang seperti yang saya maklum sebelum ni adalah penggunaan kaedah manual, iaitu pengisian borang. Jadi yang kedua adalah dari segi pengambilan masa yang lebih lama. Dari segi kesukaran untuk membuat analisis kehadiran, mungkin ada setengah pihak yang ingin membuat analisis secara mingguan maupun secara bulanan. Jadi ini sedikit sebanyak akan menyukarkan mereka dalam mendapatkan data analisis. Lakunya kehilangan data ini kerana data tersebut disimpan secara pukal dan tidak teratur. Apabila aplikasi kehadiran digital ini telah diaplikasikan oleh pensyarah dan juga kepada pelajar, saya dapati beberapa advantage lah. Lebih tepat, lebih mudah untuk analisis tersebut boleh disimpan dengan selamat dan memudahkan saya untuk akses elemen yang terdapat pada aplikasi. Berapa banyak elemen yang dimasukkan di sini bergantung pada penggunaan admin. Jadi anda lihat di sini adalah dari segi attendance form, attendance record, link dan juga kontak. Jadi untuk form di sini saya telah keluarkan ada 3 form, iaitu meeting, kelas dan juga aspirian untuk para warden lah. Untuk attendance form, saya telah wujudkan Google Form bagi setiap form yang telah telah kami bangunkan, iaitu dari segi attendance, kehadiran ke kelas dan juga untuk aspiri.
Okey, jadi ini adalah Google Form yang telah dibangunkan. Jadi admin dapat lihat secara terus, secara automatik pada ruangan aplikasi tersebut. Dan Google Form ini juga boleh terus direct, di-share, dikongsi pada pelajar dan juga pensyarah. Ini pula merupakan data analisis yang hanya boleh dilihat oleh admin sahaja. Okey, jadi data analisis ini juga boleh dilihat secara terus melalui aplikasi tersebut. Pada ruangan elemen telah ditetapkan telah dikeluarkan satu elemen untuk bahagian attendance record. Jadi apabila pelajar ataupun pensyarah mengisi Google Form yang sebentar tadi, maka data tersebut akan terus dihantar secara notification kepada email, melalui email kepada admin. Okey, jadi pihak admin akan terus dapat mengetahui secara automatik responden yang telah mengisi Google Form tersebut. Kami juga telah menjalankan satu kaji selidik bagi mengesan keberkesanan sistem ini kepada pensyarah dan juga kepada pelajar itu sendiri. Jadi hasil dapatannya apabila kami mengedarkan satu Google Form tersebut, jadi kami dapat data yang menunjukkan peratus kemudahan penggunaan aplikasi digital ini lebih tinggi, dan ini menunjukkan penggunaan digital ini lebih mudah dan lebih sesuai diteruskan pada masa akan datang. Bidang besar yang relevan untuk aplikasi ini sebenarnya saya telah kumpulkan di sini adalah terdapat 3, iaitu bidang pendidikan, perindustrian dan juga masyarakat umum, yang mana dalam bidang ini sesuai diaplikasikan kehadiran digital ini. Kesimpulannya di sini adalah sistem pemantauan kehadiran digital ini sebenarnya dia lebih mempermudahkan urusan pensyarah dalam memantau urusan kehadiran dan juga meningkatkan ketepatan data. Ia juga sebenarnya satu aplikasi yang berpotensi untuk menjadi penyelesaian digital utama dalam dunia pendidikan dan juga dunia perniagaan itu sendiri. Okey, jadi transformasi digital ini sebenarnya dalam pemantauan kehadiran digital ini sebenarnya boleh menjadi satu benchmark dalam sektor pendidikan dan juga sektor pengurusan organisasi itu sendiri, sejajar atau seiring dengan kemajuan teknologi. Okey, itu saja. Terima kasih.